Bayangkan, satu subuh yang hening, angin sejuk dari pegunungan Sierra Nevada menyapa wajah kota, dan buat kali terakhir, azan berkumandang di langit Andalusia. Selama hampir 520 tahun, laungan tauhid tidak pernah putus dari bumi ini. Ia bergema di Cordoba, Sevilla, Toledo, Valencia, menjadi irama kepada sebuah peradaban yang menyatukan iman, ilmu dan keindahan. Namun sejarah tidak mengenal belas kasihan. Satu demi satu wilayah Islam rebah, kota demi kota tumbang, masjid demi masjid menjadi gereja. Menjelang pertengahan abad ke-13, hanya Granada yang masih bernyawa, sendirian, terasing, namun masih berdiri. Granada bukan sekadar sebuah negeri. Ia adalah doa terakhir. Ia adalah nafas terakhir Islam di ufuk barat. Ia adalah penutup paling pilu kepada kisah agung Al-Andalus. Tahun 1238, seorang bangsawan bernama Muhammad Ibn Al-Ahmar mendirikan sebuah kerajaan kecil di kaki Sierra Nevada. Bukan di dataran luas, bukan di pusat perdagangan, tetapi di kawasan berbukit, kerana beliau tahu dunia di sekelilingnya sedang runtuh. Granada lahir bukan dalam kemenangan, tetapi dalam kepungan sejarah. Ia adalah sepihak terakhir kerajaan Taifa, bernafas di celah-celah kekalahan. Namun disitulah kehebatannya. Granada tahu dirinya lemah, lalu memilih kebijaksanaan sebagai senjata. Namun kebijaksanaan juga ada harganya. Tahun 1246, kota Jaén dikepung tentera Kristian pimpinan Raja Ferdinand III dari Kastil. Tentera Granada bertempur habis-habisan mempertahankannya. Tetapi apabila tempoh hampir rebah, Ibn Al-Ahmar menyedari hakikat yang pahit. Jika Jaén jatuh, Granada pasti menyusul. Maka berlaku satu aningan yang akan dikenang sepanjang zaman. Menurut sejarawan L.P. Harvey, Ibn Al-Ahmar keluar dari kota, melangkah masuk ke kemah musuh dan mencium tangan Ferdinand III. Bukan kerana lemah iman, tetapi kerana beratnya amanah umat. Disitulah termeterai perjanjian Jaén. Jaén diserahkan. Granada diiktiraf, namun dengan satu harga yang amat mahal. Granada menjadi wilayah wasal Kastil. Sejak hari itu, kemerdekaan Granada hanyalah ilusi. Kucupan di tangan Ferdinand bukan sekadar simbol politik, tetapi adalah penggadaian maruah seluruh umat Islam Granada. Bangsa yang suatu ketika dahulu menjadi tuan, kini tunduk sebagai naungan. Granada terpaksa membayar ufti tahunan yang digelar Parias sebanyak 150,000 12 emas bersamaan hampir RM390 juta hari ini. Lebih menyakitkan, Sultan diwajibkan hadir ke Parlimen Kastil, duduk di kalangan bangsawan Kristian, menundukkan kepala sebagai simbol kepatuhan. Namun luka yang paling dalam adalah syarat ketenteraan. Granada diwajibkan menghantar tenteranya membantu Kastil, walaupun pedang itu menghala ke dada saudara seagama sendiri. Pada tahun 1248, Sultan Al-Ahmar menghantar 500 tentera elit berkuda membantu menawan Sevilla, kota Islam yang agung. Lebih pilu, baginda sendiri mengetuai pasukan itu. Bayangkan perasaan umat Islam Sevilla. Dari menara mereka melihat panci merah Bani Nasrid berkibar di sisi bendera salib. Dan bayangkan hati Sultan Granada sendiri menyaksikan bendera salib dinaikkan di Masjid Agung Sevilla, rumah Allah yang suatu ketika dahulu tidak lekang dengan alunan zikir dan ayat suci Al-Quran. Setelah kejatuhan Sevilla, Granada menjadi satu-satunya wilayah Islam di semenanjung Iberia. Ini menyebabkan ribuan penduduk Islam dari wilayah lain yang telah ditakluk tentera Kristian berhijrah ke wilayah Granada, termasuklah para sarjana dan cendekiawan, mencetuskan perkembangan sains, keilmuan, seni dan budaya di Granada, meneruskan legasi ketamadunan Islam yang telah bertapak di Andalusia selama ratusan tahun. Legasi paling abadi Granada terukir pada dinding-dinding istana mereka. Tanpa sumber kewangan untuk membina benteng batu pejal seperti Rom, arkitek Granada menggunakan bahan yang sederhana iaitu bata, kayu dan plaster.
tetapi mengubahnya menjadi seni yang memukau jiwa. Di sinilah peranan Ibnu Zamra, anak murid Ibnu Al-Khatib yang juga seorang penyair dan wazir, menjadi sangat kritikal. Beliau menjadikan dinding Alhambra sebagai lembaran buku puisi gergasi. Baik-baik syairnya yang memuji keindahan taman dan keesahan Tuhan dipahat terus ke dalam corak plaster di Court of Lion, menjadikan seni bina Granada satu-satunya binaan di dunia yang benar-benar berbicara dengan penghuninya. Ia bukan sekadar istana batu dan kapur, tetapi sebuah buku yang terbuka, di mana setiap tiang dan dindingnya berbicara melalui kaligrafi yang mengulang-ulang pengakuan wala ghaliba illallah, tiada pemenang melainkan Allah, menjadikan Alhambra seolah-olah surat perpisahan yang paling indah, melankolik dan abadi yang pernah ditinggalkan oleh sebuah tamadun yang sedang menanti senja kejatuhannya. Selama 2 abad, Granada mampu bertahan kerana 2 kuasa besar di bumi Andalusia, iaitu Kastil dan Aragon, saling bersaing sama sendiri. Hubungan antara Kastil dan Aragon seringkali tegang. Contohnya adalah Perang Dua Peter pada abad ke-14, di mana Kastil dan Aragon berperang sama sendiri untuk merebut wilayah sempadan seperti Murcia dan lain-lain. Di sinilah letaknya kehebatan diplomasi dinasti Nasrid. Para Sultan Granada sedar mereka tidak mampu melawan secara fizikal, jadi mereka menggunakan strategi imbangan kuasa. Sejarawan F.P. Harvey menyatakan bahawa Granada bertahan lama bukan kerana kekuatannya sendiri, tetapi kerana kelumpuhan politik musuh-musuhnya. Akan tetapi, segalanya berubah pada musim luruh tahun 1469 apabila seorang putera muda menyelinap masuk ke kastil dengan menyamar sebagai pelayan untuk mengelakkan rondaan musuh. Putera itu adalah Ferdinand dari Aragon. Destinasinya adalah Valladolid dan tujuannya adalah untuk melangsungkan perkahwinan rahsia dengan pewaris tahta kastil, iaitu Isabella. Perkahwinannya telah menyatukan 2 kerajaan yang saling bermusuhan, seterusnya meletakkan batu asas kepada negara Empayar Spanyol. Keretakan takdir Granada bermula pada tahun 1464 tatkala Sultan Abu Hassan Al-Hali menaiki takhta. Baginda mewarisi sebuah kerajaan yang indah di luar namun rapuh di dalam. Kesilapan terbesarnya bukanlah pedang tetapi kesombongan. Baginda memandang remeh kebangkitan 2 mahkota Kristian yang telah disatukan oleh cinta dan kepentingan. Kastil dan Aragon di bawah Ferdinand dan Isabella yang sabar menunggu saat untuk menelan Andalusia. Apabila utusan Ferdinand datang menuntut Mufti Parias yang tertunggak, jawapan Abu Al-Hasan bukan diplomasi tetapi api. Dengan angkuh, Baginda menolak tuntutan itu, dan pada tahun 1481 Zahara diserang dalam kejutan, sebuah kota Kristian yang jatuh di bawah kilat serangan Islam. Namun serangan itu bukan kemenangan, ia adalah loceng perang. Casus belli yang dinanti musuh sekian lama, maka perang Granada pun meletus. Tatkala Kastil dan Aragon bersatu di bawah satu panji, Istana Alhambra pula runtuh oleh racun sengketa. Tragedi bermula bukan di medan perang, tetapi di kamar diraja. Abu Al-Hasan jatuh cinta bukan kepada permaisurinya, tetapi kepada Isabel de Solis, tawalan Kristian yang memeluk Islam dengan nama Zoraya. Cinta itu memikirkan Aisyah Al-Hura, wanita besi dari darah bangsawan, ibu kepada pewaris sah Abu Abdallah Muhammad atau dikenali sebagai Bu Abdil. Demi melindungi hak anaknya, Aisyah menyalakan api pemberontakan. Kata-kata berbisik menjadi hasutan, kesetiaan menjadi pengkhianatan. Granada pun terbelah 2, satu memihak kepada Sultan, satu memihak kepada putera. Dan ketika mereka saling menghurus pedang sesama sendiri, tentera Kristian mara dari luar tembok, membakar ladang, memutuskan nadi kehidupan. Belum cukup dengan 2 api, muncul api ketiga. El Zagal, adik kepada Sultan Abu Al-Hasan, yang turut menuntut takhta. Maka meletuslah perang 3 penjuru tatkala musuh sebenar mengetuk pintu dari luar. Pada tahun 1483, Bu Abdil melancarkan serangan melulu ke atas Lucena, sebuah wilayah Kristian. Hasratnya ingin menjadi wira, namun takdir menulis sebaliknya. Pasukannya hancur dan beliau ditangkap hidup-hidup oleh Ferdinand. Namun Ferdinand mempunyai rancangan bijak. Beliau menawarkan perjanjian yang sangat licik. Bu Abdil dibebaskan, diberi bantuan tentera Kastil
untuk merampas semula takhtanya sendiri. Harganya sangatlah mahal. Kesetiaan sebagai wazal, ufti emas dan anak kandung sebagai tebusan. Dibutakan dendam dan takhta, Abdil menandatangani perjanjian itu. Tanpa sedar, baginda telah menjual tanah airnya sendiri. Kepulangannya menyalakan perang saudara paling berdarah. Tatkala El-Zagal berjuang mempertahankan sepadan daripada musuh luar, baginda ditikam dari belakang oleh saudara sendiri. Strategi pecah dan perintah Ferdinand pun berjaya dengan sempurna. Sementara umat Islam saling berbunuhan, kota demi kota jatuh ke tangan Kristian tanpa tertangan yang bermakna. Apabila El-Zagal akhirnya menyerah kalah pada tahun 1489, Abdil berdiri sebagai Sultan Tunggal yang digelar Sultan Muhammad ke-12 dan menyangka badai telah reda. Baginda silap. Ferdinand kini menuntut penyerahan mutlak Granada. Apabila Abdil enggan, kepungan pun bermula pada tahun 1491. Santa Fe didirikan di hadapan tembok Granada, sebuah kota musuh yang menjadi simbol kami tidak akan pergi. Di dalam tembok, Granada bertukar menjadi neraka. Makanan terputus, harapan layu, penduduk memakan kuda, anjing dan apa sahaja demi mengalas perut yang kosong. Musim sejuk datang membawa salji yang membekukan bukan sekadar tubuh tetapi jiwa. Tiada bantuan daripada Mesir, tiada armada Osmaniyah, tiada lagi saudara dari Afrika. Granada bersendirian. Di istana, Abdil menghitung hari. Baginda menyedari bahawa setiap hari yang berlalu, lebih ramai rakyatnya mati gebuluran. Akhirnya secara rahsia, Abdil menghantar wazirnya untuk merundingkan terma penyerahan kalah. Pada pagi hening 2 Januari 1492, pintu gerbang Torre de los Siete Suelos dibuka perlahan-lahan. Abdil keluar menunggang kuda hitam, menyerahkan kunci kota kepada Ferdinand dan memohon agar rakyatnya dilayan dengan adil. Baginda dan rombongannya perlahan-lahan bergerak meninggalkan kota terakhir Islam itu menuju ke pegunungan Alpujarras untuk hidup dalam buangan. Legenda mengatakan Abdil berhenti di satu puncak bukit untuk menoleh ke arah Alhambra buat kali terakhir. Di sana, air matanya tumpah. Ibunya, Aisyah Al-Hura, yang menunggang di sebelahnya, melontarkan kata-kata yang menjadi masyhur. Menangislah seperti seorang perempuan, untuk apa yang tidak mampu kau pertahankan seperti seorang lelaki. Maka, dengan rasminya padamlah sudah sinar Islam di bumi Andalusia yang telah menyala selama hampir 8 abad. Tirai sejarah ini yang dahulunya disingkap dengan penuh keberanian oleh Tariq Ibn Ziyad pada tahun 711 Masihi, kini dilabuhkan dengan penuh tragis oleh Abdil yang diusir keluar dari Granada. Selama 781 tahun, bumi Iberia telah menjadi saksi kepada kegemilangan Cordoba yang menyinari Eropah suatu zaman gelap, melahirkan sarjana yang membedah falsafah dan sains, serta membina bangunan-bangunan indah seperti Alhambra dan Madinat Al-Zahra. Namun, apabila panji salib dinaikkan di menara Torre de la Vela dan gema azan terakhir lenyap di telan angin sejuk Sierra Nevada, ia menandakan bukan sahaja penamat sebuah kerajaan, tetapi tamatnya sebuah peradaban yang pernah membuktikan bahawa iman, seni dan sains mampu hidup seiring. Al-Andalus telah pergi, lenyap dari peta dunia, namun kisahnya kekal menghantui sejarah sebagai peringatan abadi tentang takdir ilahi, bahawa tiada kerajaan yang kekal selamanya dan tiada pemenang melainkan Allah. Wala ghaliba illallah.